5 daripada setiap 6 pengguna telefon pintar di Malaysia pakai Android. Statistik ni dah cukup kuat kan? Tapi masih ramai lagi yang bisik-bisik, alah, Android tu cuma pilihan murah je. Stop right there. Hari ni saya akan senaraikan fakta yang buat setakat anda bukan saja terdiam, malah mungkin buat anda terangguk-angguk setuju dan juga angkat kening kagum. Sebab apa? Sebab Android bukan sekadar pilihan bajet. Ia sebenarnya pilihan paling bijak yang anda boleh buat untuk masa depan gadget anda sendiri. Jom kita bongkar mitos ini satu persatu. Hey, selamat datang ke Mok Tiup Inspirasi Kehidupan dan juga makanan. Like, subscribe dan bell jika anda masih belum. Saya Mike daripada Fantografi. Mari kita selesaikan hantu gadget ni sekaligus. Ramai orang ingat Android tu murah sebab terlampau banyak model entry level yang berlambak kat pasaran kan. Kononnya kalau murah mesti tak berkualiti kan. Salah tu. Realitinya Android tu bukan jenama ataupun mark telefon. Ia adalah sistem operasi yang terbuka. Macam canvas kosong yang jenama-jenama besar macam Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, Sony, ROG dan banyak lagi peranti pasang pada orang panggil device mereka. Okay. Cuba anda bayangkan harga sebuah telefon Android boleh mencecah RM7,000 lebih untuk Galaxy Z Fold terkini yang canggih tu. Tapi pada masa yang sama, anda boleh dapatkan Tecno asas dengan harga serendah RM350. Nampak tak betapa luasnya julat harga dan juga spesifikasi yang ditawarkan tu? Variasi inilah yang kekuatan sebenar Android, bukan kelemahan. iPhone sebagai perbandingan cuma ada satu pasaran, premium. Anda masuk kedai Apple, anda tahu dah apa yang anda akan dapat. Telefon mahal dengan ciri-ciri tertentu. Android, dia macam pasar malam yang meriah gila ni. Anda boleh cari barang daripada kain kapas yang selesa untuk dipakai hari-hari sampailah jam tangan Richard Mille yang eksklusif. Okey, anda boleh pilih apa saja yang anda nak ikut keperluan dan juga kemampuan poket anda. Pilihan yang luas ini bermakna anda tak perlu bayar untuk benda-benda yang anda tak perlukan pun. Anda tak perlu gadai buah pinggang semata-mata nak dapatkan telefon yang ada ciri-ciri yang anda takkan guna pun. Ini baru namanya bijak berbelanja kan. Bukan sekadar cari yang paling murah. Ini pasal optimumkan nilai setiap ringgit anda. Cuba anda fikir, anda sanggup ke pakai baju yang sama dengan gaya rambut yang sama setiap hari sampai mati? Okey, mesti tak kan? Okey, sama dengan telefon ni. iOS ni, dia kunci anda dalam satu grid icon yang tetap. Statik dan juga tak boleh ubah banyak. Bosan lah kan. Android ni lain cerita dia. Kebebasan customization dia memang tak masuk akal. Anda boleh tukar launcher ikut mood anda. Kalau anda jenis minimalis, cuba Niagara. Kalau anda rindu rupa pixel yang bersih, ada launcher ada. Widget, boleh duduk mana-mana saja yang anda suka. Bukan terhad kat satu tempat. Icon pun boleh ikut pack yang anda design sendiri. Ataupun anda boleh download je daripada ribuan pilihan yang ada. Okey, bila bosan, tukar tema dalam masa 3 minit je tanpa perlu jailbreak ataupun buat benda-benda pelik. Bagi developer Malaysia pula, ini adalah syurga. Anda boleh sideload APK untuk testing tanpa perlu bayar developer fee USD99 setahun yang menyakitkan tu. Nak guna telefon 55 inci untuk Google Meet pun sambil scroll-scroll TikTok di pop-up window, boleh sangat. Nak pasang emulator PSP untuk main game retro masa lunch break, lulus. Ataupun mungkin anda nak cipta profil kerja dan juga peribadi yang berbeza sepenuhnya, Android bagi anda kebebasan itu. Kebebasan macam ni yang bukan menjatuhkan harga. Ini meningkatkan nilai pengalaman anda, menjadikan telefon anda benar-benar milik anda. Ia membolehkan anda menjadikan peranti anda ni lanjutan daripada personaliti dan juga gaya hidup anda sendiri. Bukan sekadar alat yang sama dengan berjuta-juta orang yang lain. Ini adalah tentang mengekspresikan diri dan juga mengoptimumkan cara anda berinteraksi dengan teknologi. Sesuatu yang iOS sukar tandingi.
Kalau nak cerita pasal inovasi hardware ni, Android memang juara pecut. Affordable. Kita dah sampai ke generasi kelima. Siap ada Z Fold dan juga Z Flip yang makin mantap dan juga tahan lasak. iOS masih di peringkat mungkin akan datang ya. Mungkin. Dan juga ataupun kami sedang mempertimbangkan. ROG Phone 7 sudah pun mempunyai 165Hz display, lebih laju daripada kebanyakan monitor gaming PC anda. Main game pun memang syok lah kan, licin macam air. Xiaomi Ultra pula bawa sensor kamera 1 inci. Hasil foto malam dia tak kalah macam kamera compact profesional. Gambar pun jadi terang, detail tajam dan juga warna pun hidup. Dan semua gadget-gadget ni boleh anda pilih ikut gaya hidup anda. Anda gamer hardcore, ada ROG ataupun Black Shark, dan juga anda kaki fotografi, Xiaomi Ultra dan juga Galaxy S Ultra ada menanti anda. Anda perlukan kerja lapangan yang lasak, ada telefon rugged yang tahan lasak, ataupun setakat nak phone nipis yang senang masuk poket, ada banyak pilihan juga. Android juga dah terap AI lokal, contohnya Audio Magic Eraser pada Pixel 8 boleh buang bunyi horn kereta dalam video real time. Fikirkan betapa praktikalnya ciri-ciri ni bagi anda. Inovasi pada Android ni tak tunggu keynote setahun sekali macam sesetengah jenama. Ia tiba over the air, OTA, bila Google, Samsung ataupun Nothing rasa nak bagi. Ini bermakna anda sentiasa dapat yang terkini dan juga tercanggih tanpa perlu tunggu lama. Android sentiasa di hadapan dalam meneroka sempadan teknologi, memberikan pengguna akses kepada ciri-ciri baru yang mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital. Anda pakai Gmail, Drive, kalender, Maps setiap hari kan. Semua tu memang dah jadi sebahagian pada hidup kita ni. Android ni, dia perangkap semua tu sejak anda mula-mula hidupkan telefon. Integrasi dia ni sangat lancar, macam tak ada jurang langsung. Google Assistant, dia faham Melayu Johor, Kelantan. Bahkan rojak pun dia boleh handle. Cakap, jom makan kat Jitra. Terus dia navigate anda ke sana. Tak payah susah-susah nak kita type kan. Google Photos pula, kalau kita pakai Pixel, anda dapat backup original quality tanpa had. Ataupun kalau pakai Galaxy, storage tinggi pun anda dapat pilihan 1TB. Dan juga anda boleh cari gambar dengan type pasport Amer masa bulan puasa. Terus jumpa. Dia tunjuk kan betapa mudahnya hidup kita ni. Dokumen kerja, Docs Autosave. Anda edit di telefon, sambung je di Chromebook di office. Semuanya tanpa kabel. Tiada ekosistem tertutup yang memaksa anda pakai jenama tertentu. Tiada kabel lightning khas yang buat anda nangis bila hilang kan, ataupun tertinggal kat rumah. Tiada AirDrop yang takut pindah ke Windows. Betul tak? USB-C itu satu standard global kan. Power bank RM30 pun boleh charge phone RM6000 kita tu. Itu baru praktikal namanya. Anda tak terikat, anda bebas, anda boleh bergerak dengan lancar antara peranti dan juga platform yang berbeza dan jenama yang berbeza tanpa perlu risau tentang isu compatibility ataupun keserasian ataupun kehilangan data. Ini adalah ekosistem yang terbuka dan juga inklusif yang direka untuk memudahkan hidup anda, bukan juga untuk menyukarkan hidup anda. Android ni tak suruh pun kita ni nak gadai ginjal semata-mata nak dapatkan flagship. Nak flagship experience tapi bajet sederhana, Poco F5 harga 1400 dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1 masih mampu render game 90 frame per second dengan lancar. Memang padu nak jual second hand. Variasi model bermaksud ada niche collector. Mungkin Nothing Phone, mungkin harga akan drop sikit. Tapi fanboy dia tetap akan beli. Nilai pasaran boleh naik semula bila brand release update 3 tahun. Bandingkan dengan iPhone, stabil memang stabil. Tapi kos masuk dia sangat tinggi. Anda bayar RM5,000 minimum walaupun anda tak mengoptimumkan pun potensi chip A17 dia tu. Android bagi anda sliding scale. Anda bayar untuk apa saja yang anda guna saja. Itu definisi bijak untuk urus
kewangan. Anda boleh pilih peranti yang paling sesuai dengan keperluan dan juga poket anda tanpa rasa terbeban. Anda boleh upgrade bila saja anda rasa perlu. Okey, anda bukanlah terikut-ikut sebab trend. Ini semua tentang memberi anda kawalan penuh ke atas perbelanjaan dan juga pilihan teknologi anda. Ia adalah kebebasan untuk memiliki teknologi terkini tanpa perlu mengorbankan kestabilan kewangan anda. Ini adalah keputusan yang bijak, bukan keputusan yang terdesak. Kalau anda rasa otak anda dah mula klik dengan apa yang saya cakap ni tapi hati belum yakin sepenuhnya, tak apa, tekan pause kejap dan juga komen kat bawah ni. 3 perkara yang penting, orang cakap paling penting yang anda cari sebelum beli phone. Saya akan baca semua komen anda. Jangan malu-malu, biar kita sembang pasal gadget. Pernah tak anda rasa frust dengan notifikasi iOS yang bersepah? Semuanya bunyi serentak, mesej WhatsApp sama level dengan notifikasi game yang tak penting. Okey, Android punya notification channel ni yang canggih. Anda boleh biar reminder kerja berbunyi tapi Instagram hanya vibrate. Anda boleh kawal setiap satu notifikasi ni ikut keutamaan anda. Default browser anda nak Chrome supaya bookmark sync dengan laptop Windows kan. Boleh tukar tanpa trik ataupun pusing-pusing. Tak perlu rasa terpaksa guna Safari kalau anda tak nak. Nak sideload app Office yang anda compile sendiri untuk security audit. Android izinkan, tak ada isu pun wall garden yang menyekat kebebasan anda. Dual SIM 5G plus eSIM. Mid-range Android 800 pun dah bagi dah dia punya benefit ni. Tak perlu pun beli flagship yang paling mahal pun. Kalau anda pernah frust pasang VPN profile khas untuk klien di iPhone, anda tahu Android cuma pindah toggle always on saja tanpa perlu melalui 30 langkah profile provisioning yang memeningkan. Nampak macam kecil kan? Okey, tapi bila anda ulang langkah ni setiap hari, benda kecil ni lah yang akan jadi besar dan juga menyakitkan hati. Android faham masalah ni dan dah selesaikan dengan cara yang lebih mudah dan juga intuitif. Ini adalah tentang mengurangkan geseran ataupun friction dalam penggunaan harian anda, menjadikan setiap interaksi dengan telefon anda lebih lancar dan juga efisien. Ada yang kata Android ni mudah kena virus, tak selamat sebab open source. Itu mitos yang dah lapuk. Google Play protect scan 125 bilion apps setiap hari. Isu malware 97% berjaya dikesan sebelum anda sempat tekan butang install. Jadi kalau anda buta jalan, kesalahan itu pada pemandu, bukan pada salah jalan raya kan. Betul tak? Kebanyakan kes virus ni berlaku sebab pengguna itu sendiri download APK crack daripada blog-blog overseas yang entah apa-apa kan. Okay. Kalau anda berhati-hati, Android ni sekuat mana-mana sistem operasi lain, ianya setanding. Dan bila anda perlukan privacy, Android memang champion. Tengok Xiaomi punya mod second space tu. Satu ujung anda boleh guna untuk bisnes. Okay, satu end lagi untuk personal. Kita ada 2 password, 2 environment yang terasing sepenuhnya. iPhone cuma ada focus mode. Itu cuma restrict, bukan isolate. Secure folder di Galaxy boleh simpan scan IC ataupun dokumen yang penting. Anda ni takut leak, boleh hide daripada recent apps, daripada gallery, dari everything kecuali dengan cap jari dan juga password anda. Ini bukan sekadar ciri biasa tau. Ini adalah lapisan keselamatan dan juga privacy yang serius, memberi ketenangan kepada fikiran anda dalam dunia digital yang semakin mencabar dan juga orang panggil semakin berbahaya ni kan. Okay. Android memberi anda alat untuk melindungi diri anda sendiri, bukan sekadar bergantung pada sistem yang tertutup. Sebagai rakyat Malaysia, kita ada keperluan kita sendiri kan. Cuaca panas terik, bateri 5000 mAh tu dah jadi keperluan asas. iPhone 15 Pro Max ada 4422 mAh, okey lah. Tapi harganya RM5,700, okey. Realme Note 50 harga RM399 pun dah bagi 5000 mAh. Siap ada 33 watt charger dalam kotak lagi, memang berbaloi. Kita suka trade in.
tukar flagship lama ke mid-range baru bila anak rosak skrin kan. Kedai Android di pasaraya boleh offer spare part OEM, bukannya kena hantar Apple Store. Proses trade-in dan juga servis ni lebih mudah juga mesra poket. Kita guna e-wallet, Android NFC unlock lebih awal untuk TNG, GrabPay, ShopeePay. Jadi transaksi harian kita ni lebih cepat dan juga lancar. MagSafe memang cool, tapi kalau anda balik kampung lupa pula bawa pad ngecas tu, anda terpaksa beli kabel lightning yang mahal tu, USB-C. Pinjam charger adik je dah settle kan. Semua orang ada USB-C sekarang ni. Malaysia punya keadaan cuaca, ekonomi dan gaya hidup sangat sesuai dengan konsep pilihan bijak. Android faham kita dan dia bagi apa yang kita perlukan. Ia adalah peranti yang praktikal, serba boleh dan direka untuk memenuhi tuntutan hidup seharian kita yang dinamik. Kalau anda sampai sini dan otak anda rasa ringan, lepas tu dah nampak cahaya kebenaran tu, anda boleh tahu apa yang perlu buat. Tekan like kat video ni supaya saya tahu saya tak buang masa 5 minit anda tadi. Dan kalau anda first time singgah sini, jangan lupa subscribe. Percuma je, tapi bantuan anda tu sangat bermakna untuk membuatkan saya semangat untuk sambung untuk breakdown gadget yang buat anda tak perlu gadaikan kredit kad anda setiap kali nak beli telefon baru. Jom kita bina komuniti yang lebih bijak dalam memilih teknologi. Jadi kita dah cabar mitos kononnya murah tu sama dengan tak guna. Kita dah tunjuk flexibility maksimum yang Android tawarkan ni. Kita dah selesaikan pain point harian yang menyakitkan dan kita dah pun buka mata pasal nilai wang yang sebenar. Android bukan sekadar tiket murah ke konsert teknologi. Ia adalah pas VIP yang membolehkan anda tela ikut acara anda yang anda hendak hadiri. Anda nak buat konsert K-pop dengan bunyi bass padu, ROG Phone sediakan subwoofer stereo. Anda nak borong berpiano dengan keupayaan mencatat, Galaxy S Ultra mempunyai S Pen dan jadi pen baton anda. Pilihan bijak bermaksud anda bayar untuk apa yang anda guna, anda upgrade bila anda perlukan dan anda tak terikat dalam dinding platinum yang dijaga oleh syarikat satu jenama. Ingat, bijak tak bererti murah, bijak bermaksud optimum. Okey? Dan optimum itu adalah Android. Sampai sini saya letak phone atas meja dulu sekarang. Giliran anda pula untuk buat pilihan. Pilihan yang bijak sudah tentu. Jadi, see you on the other side. Jumpa lagi di next episode. See ya, tata. Mwah.